Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 anda untuk semua cerita panas dari kancah bola sepak tempatan. Minggu ke-9 Liga Super Malaysia 2025-2026 bakal membuka tirai dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video kali ini, turut disertakan dengan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Jangan lupa ya geng, sebelum kita teruskan, tekan butang like, share dan langgan saluran ni. Jangan lupa juga aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tak ketinggalan dengan berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Minggu ni, pentas Liga Super 2025-2026 kembali menggamatkan hujung minggu anda. 6 perlawanan, 6 lokasi, dan 1 misi, buru 3 mata penuh sebelum rehat panjang. Pada Jumaat 31 Oktober aksi tumpuan terus ke Stadium Sultan Mizan, bila Terengganu FC berdepan JDT. Dua kuasa besar Pantai Timur versus Selatan, ni bukan sekadar perlawanan, ni pertarungan maruah. Sepak mula pukul 9 malam, live di Astro Arena Bola. Kemudian pada Sabtu 1 November panas membara di Stadium Likas, bila Sabah FC cabar Selangor FC jam 7.30 malam. Lepas tu, KL City layan kunjungan Kelantan The Real Warriors di Eras jam 8 suku malam. Dan jangan lupa, PDRM FC jumpa Kuching City FC di Selayang jam 9 malam semua live Astro. Kemudian pada Ahad, 2 November penutup minggu, DPMM FC lawan Negeri Sembilan FC di Brunei jam 8 suku malam, sebelum Pening FC terima kunjungan Immigration FC di Bandaraya Pulau Pinang jam 9 malam, dua-dua dijangka sengit habis. Jadi geng bola semua, clear jadual hujung minggu ni, popcorn dah siap, jersey dah pakai, semangat dah on. Siapa akan menguasai LS 9 kali ni? Nantikan aksi penuh drama hanya di Liga Super Malaysia. Jadi itulah dia, jadual perlawanan minggu ke-9, Liga Super Malaysia 2025-2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya geng.